Berita boom hari ini. Malik berkongsi tiket konsert Gen Crew mencetus reaksi histeria peminat. Pada 18 November, dia memuat naik gambar tiket dengan caption, "Sudah lama tidak bersua, jumpa kamu hari Sabtu ini." Malik, nama sebenar Milky Rapawi, pengasas kumpulan Tufat terkenal dalam industri hip-hop Malaysia. Perkongsian ringkas itu segera mengundang reaksi besar daripada peminat yang teruja melihat kemunculan terbaharunya di media sosial. Lazimnya, Malik sering memuat naik hantaran tanpa caption di Instagram. Hasil kerjanya termasuk lagu-lagu ikonik seperti Alhamdulillah, Sandar Padaku dan Senorita. Sebagai penulis lirik dan penerbit, pencapaiannya merangkumi album solo dan anugerah muzik. Perkongsian tiket ini menunjukkan sokongan kepada rakan industri dan mengeratkan hubungan dengan peminat, dijangka memberi momentum baharu kepada kerjayanya.